Kita akan selain daripada pemeriksaan berkala, kita akan mengambil sampel-sampel makanan juga daripada penjual-penjual dan kita akan buat analisa di makmal keselamatan makanan di Peringkat untuk melihat sama ada makanan-makanan ini tercemar ataupun tidak. Dia ambil masa juga antara seminggu hingga 2 minggu. Makanan apa yang tak ada santan? Ayam pocik ada santan. Seri muka pun saya rasa ada santan. Rendang ada santan. Semua ada santan. Jadi kita bermula dari segi keselamatan makanan ini bukan hanya di peringkat yang dah terjual, tetapi di peringkat bahan mentah itu lagi kita kena pastikan bahawa makanan-makanan yang akan dimasak itu daripada bahan-bahan mentah yang berkualiti dan selamat. Saya nak tekankan juga ais di sini sebab kita tahu bahawa ais ini kadang-kadang ada setengah-setengah tu yang buat ais tu daripada air yang tidak terawat. Ini yang menjadi masalah. Kan? Jadi sebab tu bila kita lawat ni kita pastikan bahawa air batu ataupun ais yang dijual dan digunakan untuk kegunaan manusia ni bukan di pasar tu adalah air yang terawat. Mana dia air yang daripada AKSP lah. Air yang telah diklorinkan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya air yang selamat untuk dijadikan air batu. Dan sekiranya makanan-makanan ini tercemar, JKN Kelantan melalui penguatkuasa kita boleh ambil tindakan yang bersesuaian di bawah Peraturan Makanan 2009 dan Akta Makanan 1993 untuk dikenakan kompaun ke atas pengendali-pengendali makanan. Jadi alhamdulillah kita harapkan sepanjang tempoh Ramadan yang sebulan ini keracunan makanan tidak berlaku. Itu yang kita harapkan dan kita akan tingkatkan lagi penguasaan dan untuk makluman semua pada minggu kedua Ramadan ini kita akan selain daripada pemeriksaan berkala kita akan mengambil sampel-sampel makanan juga daripada penjual-penjual dan kita akan buat analisa di makmal keselamatan makanan di Peringkat. Jadi kita kena pastikan, ya, kita sebagai pengguna, sebenarnya kita harus menggunakan hak kita sebagai pengguna untuk kita memberi signal kepada penjual-penjual ini supaya mereka harus menjual makanan-makanan yang bersih, sihat dan selamat untuk kita gunakan. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan melalui bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan yang diteraju oleh Puan Natrah telah mengadakan pemeriksaan awal sebenarnya yang saya sebut tadi. Seperti pemeriksaan di kilang-kilang ayam, kilang-kilang proses ayam, kilang-kilang air batu, kilang-kilang santan dan sebagainya untuk memastikan bahawa ini adalah merupakan ingredient utama yang dijual di bazar-bazar Ramadan.